perhatian dan terima kasih kepada para panel kita pada hari ini kerana sudi hadir bersama saya untuk membincangkan forum kita pada hari ini. Jadi forum kita pada hari ini bertajuk RPM 2026-2035 ke arah pendidikan Malaysia yang lebih holistik dan masa depan. Seperti yang kita sedia maklum, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 merupakan dokumen dasar penting yang menjadi kesinambungan kepada PPPM yang merupakan Pelan Perancangan Pendidikan Malaysia dan bertujuan memacu sistem pendidikan negara agar lebih relevan dengan cabaran global, revolusi industri 4.0 dan keperluan generasi masa hadapan. Bersama saya hari ini ialah dua orang panel yang hebat. Jadi bersama saya panel satu, boleh perkenalkan nama anda? Nama saya Muhammad Al-Farhan bin Muhammad Al-Zuri. Jadi panel pertama akan mengupas ada tuju dan fokus utama RPM. Dan panel dua, saya panel kedua pada hari ini, nama saya Muhammad Khairul Adib bin Saisi. Jadi panel kedua pula akan berkongsi dari sudut pelaksanaan di sekolah dan peranan guru serta murid. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan forum kita pada hari ini. Jadi, panel satu, bolehkah saudara menjelaskan atau meringkaskan apa yang dimaksudkan dengan RPM 2026-2035 dan mengapa ia penting bagi negara kita? Terima kasih atas soalan yang ditujukan. Secara ringkasnya, RPM ataupun Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 ini merupakan pelan strategik jangka panjang yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tempoh 1 dekad ataupun 10 tahun. RPM ini penting sebab RPM ini akan menilai kelemahan dan kejayaan dasar pendidikan sendiri. Seterusnya, ini juga akan menyusun semula harapan pendidikan agar selari dengan keperluan masa depan. Dan akhir sekali, RPM ini akan memberi fokus kepada pendidikan holistik, iaitu pendidikan yang bukan semata-mata untuk skor dan exam. Pendidikan itu untuk kita didik anak-anak murid kita yang seimbang dari segi garis, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, yang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Soal penjelasan yang disampaikan oleh saudara, ini saya sudah faham, iaitu RPM yang diusulkan oleh kerajaan untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan negara. Jadi, pada satu bolehkah saya bertanya, apakah terasa atau fokus utama yang digariskan dalam RPM untuk 2026-2023? Antara teras utama dalam RPM ini ialah pendidikan berkualiti dan inklusif. Kat sini dia menerangkan bahawa pendidikan yang berkualiti dan inklusif ini merupakan pendidikan yang akan memastikan semua murid, tak kira lah mak ayah dia orang apa, tak kira dia orang bangsa apa, tak kira lah dia orang agama apa, semua akan mendapat peluang pendidikan tanpa mengira latar belakang. Yang kedua, jelas utama RPM ini ialah pembatasan guru dan kepimpinan sekolah. Kita tahu, dalam sekolah kita ada cikgu dan kita ada murid. Guru ni akan berperanan sebagai ejen perubahan pendidikan, iaitu akan mendidik anak-anak murid kita bukan sahaja cuma dalam atas kisah kita, malah ada cemerlang dekat taman dia. Yang ketiga, iaitu teras utama RPM ini ialah pendigitalan dan inovasi pendidikan. Macam kita tengok sekarang ni, dah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan teknologi macam smartboard, dia bagi iPad kat student. Kat situ kita tengok banyak sekolah yang dah menggunakan teknologi dalam bidang pembelajaran. Selain itu, kita juga ada AI pada zaman sekarang ni yang akan menolong kita membuat tugasan. Bukan kita tak copy paste, tapi kita jadikan AI itu sebagai alat untuk membantu kita, bukan dia yang berbeza kita. Dan akhir sekali,
pembelajaran digital. Macam kita tengok masa zaman COVID dulu lah, kita dah start pembelajaran digital macam buat Google Meet, kita buat latihan dalam Google Classroom macam tu. Jadi kita boleh nampak kat sini kita boleh belajar kat mana-mana. Apa punya tempat dan waktu. Dan seterusnya pembangunan sasiah dan nilai. Pembangunan sasiah dan nilai ini bertujuan untuk melahirkan murid yang beretika, berakhlak dan beridentiti nasional. Dalam usaha kita untuk membangunkan sasiah dan nilai murid ini, kerajaan Malaysia melancarkan banyak camp kepimpinan, camp motivasi untuk menerapkan nilai dan sasiah dalam diri murid. Dan akhir kali penglibatan komuniti dan industri. Macam yang kita tahu lah, kita ada pendidikan di luar darjah dan pendidikan di dalam darjah. Macam penglibatan komuniti dan industri ini, kita lebih memfokuskan pendidikan pembelajaran di luar darjah. Kerana pendidikan tidak hanya berlaku di sekolah, tapi kita boleh juga ke mana. Padang tu, dekat rumah anak yatim, dekat mana lah, asalkan kita luar. Jadi terima kasih atas penjelasan yang menarik itu. Jadi saya rasa kita semua sudah faham apa itu RPM 2026, 2035 dan mengapa dia penting bagi pendidikan negara kita. Jadi jika saya bertanya soalan lagi, apakah antara fokus atau trust utama yang digariskan dalam RPM 2026, 2035? Terima kasih atas soalan yang ditujukan. Apa yang saya tahu lah, antara teras utama RPM ialah yang pertama ialah pendidikan yang berkualiti dan inklusif. Pendidikan yang berkualiti dan inklusif ini merupakan pendidikan yang mana pendidikan yang tidak mengira latar belakang seorang murid, sama ada dia tu kaum lain-lain ke, kaum lain-lain ke, tak pun dia daripada penduduk luar bandar nak pergi belajar dekat bandar, dia tak mengira itu penduduk. Pendidikan ini untuk semua orang. Jadi maksud dia kat sini, semua murid dapat menikmati ataupun dapat melaksanakan pendidikan tanpa mengira latar belakang. Sebenarnya setiap murid ini boleh menikmati kemudahan pendidikan yang disediakan negara tanpa mengira jurang pendapatan apa tu ataupun jurang sosial. Ya, murid dapat merasa dia sama. Contoh dia anak raja ke anak menteri, kalau dapat kisah siapa anak istimewa sama. Siapa yang sekolah kat kerajaan, dia akan dapat dulu. Pendidikan yang sama lah. Pendidikan yang sama. Adil lah. Adil. Okey, terus utama RPM yang kedua ialah pemarkasaan guru dan kepimpinan sekolah. Macam yang kita tengok sekarang ni, Kementerian Pendidikan Malaysia banyak membuat kamp kepimpinan dan kamp motivasi dekat sekolah untuk mengelakkan apa-apa yang tidak baik jadi dekat sekolah. Okey, selain itu, macam yang dijelaskan, guru sebagai ejen perubahan pendidikan. Maksud dekat sini, tugas guru bukan hanya sekadar datang sekolah, pasukan, mengajar, betul, balik, hidup. Bukan macam tu. Guru sebagai ejen perubahan pendidikan, iaitu guru mendidik murid untuk menjadi orang yang berguna dari segi akhlak, dari segi tasiah, supaya mereka tidak hanya mengenai skor dalam bidang pendidikan, skor dan keterangan, malah mereka akan jadi insan yang lebih ya betul, berkembang juga lah. Okey, seterusnya teras RPM yang ketiga ialah pendigitalan dan inovasi pendidikan. Seperti yang kita tengok pada zaman sekarang ni, banyak sekolah yang dah menggunakan teknologi seperti smartboard dalam kelas ataupun dalam bilik-bilik kelas. Dan ada yang mendapat kerajaan daripada Apple untuk memberikan anak-anak murid mereka di sekolah iPad untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Itu merupakan satu inisiatif dan kemudahan yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan. Selain itu, penggunaan AI juga dalam bidang pendidikan ini dah berluasa, tapi ramai yang salah guna benda ni. Kita sepatutnya menggunakan AI itu sebagai alat bantuan, bukan kita suruh AI itu buat kerja kita. Jadi penggunaan AI ini mestilah bagi apa?
berpada tidak menggunakan AI dengan bijak. Dan actually Itu boleh lah. Benda tu boleh, tak salah, tapi jangan berlebih-lebih. Dan actually pembelajaran digital macam yang kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok macam zaman COVID, tak datang sekolah pun kita boleh belajar. Kita guna Google Classroom, kita guna Google Meet, kita boleh guna Zoom. Kita boleh belajar kat mana-mana dan bila-bila saja. Yang internet Yang penting kita ada internet. Jadi okay. Terus dalam RPM ialah pembangunan sosial dan nilai, iaitu pembangunan nilai yang merupakan fokus kepada pembentukan nilai, moral dan etika yang lebih baik untuk murid. Dan seterusnya ialah melahirkan murid yang mempunyai khasiat yang tinggi, iaitu akan memupuk integriti, tanggungjawab dan amanah dalam diri murid. Dalam usaha ini kita akan dapat melahirkan murid yang beretika, berakhlak dan beridentiti sosial. Jadi kita akan melahirkan murid yang berbaik daripada sebelum. Kita akan dapat melahirkan seperti pemimpin pada masa depan, seperti doktor, lawyer yang amanah dalam kerja mereka. Okey, kita akan pergi kepada terus utama yang terakhir, iaitu pemelibatan komuniti dan industri. Macam yang kita dapat tengok sekarang, pendidikan bukan hanya terhad dalam bilik darjah saja. Pendidikan juga boleh berlaku di luar bilik darjah, seperti kita bawa anak-anak murid kita pergi kawasan ke tempat-tempat yang menarik seperti Petro Science ataupun muzium-muzium untuk belajar di luar bilik darjah. Dia belajar secara langsung. Belajar secara langsung. Dalam pada itu murid-murid akan lebih berminat untuk belajar kerana mereka dapat mengeksplor dunia luar. Tidaklah mereka terperak saja dalam bilik darjah. Okay. Dengan cara itu mereka boleh lebih begitu indah lah. Daripada mereka sekadar tengok dalam buku, mereka boleh experience benda tu daripada depan. Mereka boleh merasai benda tu sendiri. Boleh nampak dekat mata, bukan dia tengok di dalam buku, dia tengok dalam phone, tapi tak tahu macam dia rasa. Jadi dengan cara ni lebih terkesan, lebih action lah. Jadi dengan itu saya harap semua faham dengan tujuan kerajaan mewujudkan RPM sebagai salah satu inisiatif untuk memajukan pendidikan negara kita. Jadi dengan itu kita akan beralih kepada panel kedua. Jadi panel kedua, saya ingin mengajukan soalan yang berbunyi, apakah perubahan yang dapat dilihat dari sudut peranan guru dan murid dalam pelaksanaan RPM ini? Baiklah, terima kasih saudara Aiman selaku menjadi pendidikan pada hari ini. Jadi dalam RPM 2036-2035 ini, peranan guru berubah daripada sekadar penyampai ilmu, dia menjadi kepada pemudah cara pembelajaran. Maknanya di sini seperti saudara Aliman kata tadi, guru bukan sekadar datang bercakap mengajar, tapi kita sebagai ejen perubahan sikap dan pembelajaran dan perubahan sikap. Jadi dalam perubahan ini, untuk cara pembelajaran, guru perlulah menguasai teknologi dan pedagogi abad 21. Ini untuk memudahkan pembelajaran di dalam bilik darjah dan juga luar bilik darjah. Kedua, guru juga digalakkan supaya untuk berfikiran secara kritis dan kreatif. Jadi kalau kita nak membandingkan dari zaman dulu dengan zaman sekarang kan, zaman dulu belajar ni dia lebih kepada guru tu dia membimbing kita. Tapi sekarang murid pula yang perlu dia perlu lebih daripada dia yang kena explore sendiri. Dia kena explore sendiri. Cikgu yang suap murid, tapi murid tu kena cari sendiri. Dia suap sekarang murid kena keluar explore dan tunjukkan apa yang mereka boleh buat. Maknanya di sini berfikir secara kritis
mereka perlu berfikir di luar kotak. Apa yang tidak dijangka oleh guru itu, mereka perlu diajar dan dilatih seperti itu supaya dalam pembelajaran ni lebih mudah, terutama sekarang. Dan ketiga, guru juga perlu mendidik nilai dan sesiah murid. Jadi itulah, cikgu ni bukan sekadar mengajar kan, tapi juga untuk mendidik hasiah dan jiwa mereka untuk menjadi seseorang yang lebih prihatin, lebih peduli kepada masyarakat, tidak masyarakat tidak pandang serong kan kepada orang-orang bila mereka besar. Jadi cikgu ni sebagai ejen perubahan. Ya. Okey, itu guru. Kalau murid pula macam mana? Manakala murid pula perlu lebih aktif dan berdikari. Betul lah apa saya kata tadi, menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Maksud saya, cikgu ni perlu membiarkan, tak adalah membiarkan macam murid tu pergi keluar tapi cikgu je lah tak dapat tangan, cikgu masih membimbing mereka, tapi murid tu sendiri perlu lebih aktif dan berdikari. Macam perlu cari faham sendiri, perlu membuat solusi masalah tu sendiri. Macam kalau cikgu bagi soalan tu, cikgu tak guide pun, cikgu tak membimbing mereka, tapi mereka berusaha untuk cari jawapan tu sendiri. Okey, seterusnya terlibat dalam pembelajaran berasaskan projek. Murid ni, mereka otak mereka mesti segar kalau dibandingkan kita ni. Kita ni ibaratkan macam storan telefon lah. Kita ni, mereka tu masih banyak macam tak dapat kata kan, kita ni dah full lah, tak dapat lah. Kita memang tak dapat tapi kita dah full lah, ibaratkan macam tu lah. Jadi bila mereka terlibat dalam pembelajaran berasaskan projek ni, mereka boleh mengeluarkan idea kerjasama mereka dalam kumpulan, mereka bekerjasama mengembangkan idea mereka untuk melakukan sesuatu inovasi. Jadi ketiga pula ialah murid ni perlu didedahkan kepada kemahiran komunikasi, kolaborasi dan kepimpinan. Maksud saya kemahiran komunikasi ni, mereka ni kena pandai bercakap dengan orang ramai, bercakap dengan orang ni. Contohlah kalau macam Nazir ke YB datang sekolah kan, mereka ni punya skill untuk keberanian, ada skill untuk bercakap dengan YB. Macam tak adalah YB datang mengajukan soalan kepada mereka, macam soalan biasa, soalan simple saja, tapi mereka jawab sambil lewu kan, maknanya kan. Jadi mereka ni perlu didedahkan dengan cara komunikasi mereka supaya mereka dapat bercakap dan memberi respon kepada seseorang pada hal saja secara profesional. Tak profesional tu apa? Yang penting ada sisi dia yang tak kosong kata kan. Jadi kedua, apa lagi, kolaborasi kan. Kolaborasi pula mereka perlu pandai bergabung dengan berdekatan mereka, pelajar-pelajar sendiri lah, kawan-kawan mereka, tak kisah dari satu sampai dari 6, sampai kata-kata 5, 6. Mereka pandai bergabung sesama mereka untuk mewujudkan sesuatu yang di luar jangkaan, pertukaran idea. Dan satu lagi adalah kepimpinan juga. Seperti yang kita tahu, kita ada banyak kepimpinan di sekolah, macam pengawas sekolah, pengawas sumber, KRS dan sebagainya lah. Jadi pada kepimpinan kita perlu dedahkan lagi. Memanglah kita dah dedahkan kan pengawasan semua, tapi kita perlu bantu mereka untuk stop lebih mengusahakan lagi dari kepimpinan. Macam kita perlu wujudkan lagi banyak jawatan-jawatan lain seperti yang kita dah sedia tahu, seperti jawatan kita pengawas, pengawas dari situasi apa semua kan. Kita dah rasa apa yang kita wujudkan
jawatan-jawatan lain seperti apa? JK perhimpunan guru, JK perhimpunan, JK media kan. Betul, JK media. Sebab apa? Zaman sekarang teknologi kan, kita cakap pasal teknologi sekarang. Bila kita bermain dengan teknologi, satu dia sekolah sekarang di banyak, saya tengok TikTok kan, banyak sekolah yang buka pasal video apa semua kan, kemudahan sekolah mereka apa semua kan. Jadi bila ada ni AJK multimedia, mereka akan membantu video memudahkan kan Satu video tu. ya. Kalau ikut video ambil gambar apa semua, dia orang akan buat kerja. Dapat tambah skill kan. Tambah skill. So kalau nanti murid-murid darjah satu, ada satu kan, darjah 3, satu dah dilantik sebagai AJK multimedia tu. Mereka bila dah nanti masuk sekolah menengah, lagi mudah lah. Mereka dapat pendidikan awal. Pendidikan. Lepas tu kalau cikgu tanya, siapa belajar AJK multimedia kat sekolah menengah nanti? Saya. Mereka angkat tangan dengan yakin. Sebab mereka dah ada skill tu. Okey. Jadi benda-benda ni apa itu? Menguasai teknologi pedagogi, mengangkat komunikasi kreatif, mendidik nilai dan sosial murid, lebih aktif untuk murid pula, lebih aktif dan berdikari, terlibat dalam pengujian assessment project, dan satu lagi kita kepada kemahiran komunikasi, kolaborasi dan kepimpinan ini senari dengan keperluan untuk melahirkan insan seimbang dan berdaya sendiri. Adakah itu menjawab soalan? Ya, itu sudah mencukupi menjawab soalan yang saya ajukan tadi. Jadi, kita teruskan. Jadi, sedia maklum, setiap dasar ini pasti mempunyai cabaran bagi melaksanakannya. Jadi, panel 2, apakah cabaran utama dalam melaksanakan RPM ini di peringkat sekolah? Sila. Bagi saya, antara cabaran utama dalam RPM dekat sekolah, antara cabaran utamanya tentang kesiapsiagaan itu dari segi kemahiran digital. Mungkin yang saya dah cakap kat sini, cikgu pada cikgu sekarang, soalnya cikgu tengah mengajar sekarang, cikgu yang umur 40-an, 50-an kan, bukan yang saya cakap dia menunjuk ke apa kan. Saya mereka pandai, mereka tahu dia apa semua kan, laptop, telefon, TikTok, mereka tahu. Cuma mereka kurang dari segi kurang menguasai. Jadi itulah cabaran utama dia. Jadi bagi saya untuk RPM 2026-2035 guru-guru zaman akan datang, mereka lebih tahu kan pasal teknologi macam ni. Jadi eloklah kalau mereka nanti dah masuk sekolah, mereka boleh contribute ajar kepada guru-guru yang belum lagi nak ajar. Cabaran kedua pula maksudnya jurang dengan teknologi antara bandar dan luar bandar. Seperti yang kita sedia tahu, kita ada sekolah di luar bandar, di bandar kan. Seperti kalau di Sabah, Sabah Sarawak kan, sekolah kedalaman, sekolah orang asli apa semua, bukan Sabah-Sarawak saja. Di Kelantan pun semua ada juga, ada kan, juga sekolah orang asli, sekolah kedalaman. Itu pun antara salah satu cabaran utama dah dalam dekat RPM di sekolah ni. Sebenarnya apa kata, akses untuk akses kemudahan internet untuk sekolah pedalaman ni susah sikit, terhad sikit untuk dilaksanakan. Sebab satunya faktor geografi. Sebab kat dalam hutan kan, satu faktor geografi, satu lagi faktor kesihatan. Faktor kesihatan ni lah yang pentingnya kerana kita nak mengubah orang untuk lakukan kerja yang pasangan apa semua kan. Itu bukan kos yang tinggi. Jadi itu bukan antara cabaran utama lah. Kalau di bandar tak apa. Bandar mudah akses menara internet apa semua mudah.
kan. Jadi itulah antara cabaran ni, terutama kepada di luar bandar. Okey, cabaran kedua pula beban tugas guru yang semakin bertambah. Macam mana ni? Cuba terangkan. Maksudnya dia beban guru yang semakin bertambah kan. Kita tengok pada zaman sekarang kan, murid-murid sekarang semua senang secara kasar ni kurang beradab lah kan. Makin di luar kawalan. Makin di luar kawalan. Mereka susah untuk dikawal. Jadi itu merupakan satu beban kepada guru, kerana murid susah untuk menerima apa yang guru ajar kepada mereka, sebab mereka susah untuk dikawal. Ada bukan semuanya susah dikawal, ada yang tidak, ada yang boleh. Cuma pada zaman sekarang mereka susah sikit lah kan? Itu antara cabaran ketiga. Dan sebagai satu dia satu lagi adalah penerimaan kepada perubahan oleh murid dan guru bapa. Maaflah saya cakap kat sini ada sini apa sini lah. Boleh. Seperti kita tahu, murid-murid ni manja sekarang. Betul. Murid-murid ni manja kan. Jetik sikit bagi tahu mak bapak, jebik sikit bagi tahu mak bapak. Itu bukannya bentuk penderaan didikan kan. Itu didikan, boleh. Itu satu bentuk didikan. Tapi buapa menganggap perkara ini sebagai satu bentuk apa yang kata tadi? Penderaan pada murid-murid. Sebenarnya ini adalah satu bentuk didikan kepada mereka untuk belajar lebih menghormati orang. Ya. Kerana mereka sekarang ni dididik dengan manja. Kalau dibandingkan kita dulu, kita tak baik. Bangga apa semua kan. Jadi kalau nak dibandingkan dengan dulu dan sekarang, maka saya agak terkala perbezaan. Jadi bagi saya, ibu bapa perlulah, tak adalah membiarkan guru sepenuhnya, tapi ibu bapa pun sebagai peranan penting di rumah untuk mendidik mereka dengan didikan yang benar. Yang perlu kita ambil contoh paling dekat sekali adalah Rasulullah SAW. Itulah contoh terbaik untuk mendidik. Okey, menarik saudara saya, tapi saya setuju yang pasal cabaran ni. Utamanya pasal benda-benda digital macam internet, telefon bagi penduduk-penduduk yang duduk kat luar bandar. Itu memang satu cabaran yang utama lah, sebab diorang susah nak akses semua benda-benda tu. Dan macam yang saudara Kai kata tadi, beban tugas guru yang semakin utama. Macam yang kita tengok sekarang ni, tak ramai anak muda yang bercita-cita nak jadi guru. Ya, betul. Jadi memang mereka macam nak pilih jadi influencer. ya, mereka lebih memilih untuk jadi famous. Jadi kita kenal Yang pekerjaan tu bukan dia kata tak bangga, tapi tidak, yang pekerjaan jangka masa yang pendek. Kita boleh buat tapi sebagai part time, kita sebagai full time. Jadi, dan akhir sekali yang dijelaskan oleh saudara Kai, iaitu penerimaan perubahan oleh murid dan ibu bapa. Macam ada ibu bapa yang komplain pasal perubahan yang dilakukan, macam murid-murid tak payah pakai necktie di sekolah. Ada ibu bapa yang komplain macam mak dah beli necktie ke anak mahal apa semua. Jadi banyak yang tak ada terima benda, tapi macam mana dia pun RPM pun dah dibeban. Jadi kita semua kena terima sebab benda tu ada kebaikannya untuk anak-anak kita. Apa kebaikan? Apa kebaikan tidak memakai telefon? Macam kita tahu cuaca kat Malaysia ni panas jadi kita dapat kita tahu kadang-kadang panas, sejuk kan. betul. Mungkin suruh pakai bilik tu apa, mungkin sekadar emas. Tapi menciptakan itu. Namun dengan kalau kita
apa mengenai bagi latihan yang berterusan, sokongan pentadbiran dan kerjasama daripada semua pihak, iaitu pihak sekolah, pihak kerajaan dan pihak ibu bapa sekalipun. Cabaran ini boleh diatasi dengan berkesan. Okay. Okay, jadi kita pun sudah jelas apa itu RTM dan kita pun sudah faham apa kepentingannya kepada pendidikan negara kita. Jadi saya ingin tunjukkan kepada kedua-dua panel apakah harapan panel terhadap pelaksanaan RTM 202 dan 235. Silakan. Ini kan saya dulu. Ya, silakan. Saya berharap PMA dapat melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang di atas kertas pembelajaran, tapi dapat melahirkan murid yang mempunyai jati diri yang tinggi, nilai murni dan pemikiran yang kreatif, kritis dan inovatif. Saya Ya, silakan. bagi saya berharap agar sistem pendidikan menjadi lebih fleksibel, relevan dan benar-benar bersedia menghadapi masa depan. Dan selaras juga dengan falsafah pendidikan negara, ya. Dan juga keperluan di dunia kerja, keperluan dunia dan masyarakat. Okay. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini atas perkongsian sangat bermanfaat. Jadi jelaslah bahawa Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 merupakan satu usaha penting untuk memastikan sistem pendidikan negara terus relevan, inklusif dan berjaya saing di peringkat global. Jadi saya berharap semoga forum hari ini dapat memberi gambaran jelas tentang hala tuju pendidikan negara kepada semua. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay.